sampai ke penjara Israel tu, memang tak nampak apa-apa. Mungkin dekat Tel Aviv, Greece, kita kena serang. 67 biji kapal diserang pada pukul 7.30 malam. Saya berada dekat sana. Mula-mula saya datang, saya dipelawa oleh Rais, lepas tu Abang Din, lepas tu baru Kari nampak saya. Tapi sebenarnya pemergian saya masa ke Sumut Flotilla 2.0, saya hanya bagi tahu Kari seorang je. Sebab masa tu saya tak nak nanti macam-macam nanti orang, sebab pemergian saya ke sana sebenarnya satu rahsia. Sebab saya pergi sebagai kru kapal. Saya bukan pergi sebagai aktivis ataupun media. Saya pergi sebagai untuk membantu menyiapkan kapal dan membawa bersama sehinggalah ke Gaza. So, identiti saya dirahsiakan. Nanti tuan-tuan boleh tengok. Assalamualaikum lagi sekali. Saya mengucapkan saya Al-Ahmad Shah bin Abdul Kadir, ataupun lebih dikenali kat dalam TikTok tu CEO kapal lah. Saya mula, bila ditanya kenapa dan macam mana kita join Sumut Flotilla ni, saya ceritakan sikit. Sumut Flotilla ni kita dah buat dah kali ke-40, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila cakap kali ke-40 tu artinya sebelum ni 22 yang besar dan sebahagiannya yang kecil-kecil. Jadi total ini kali ke-40 saya pergi. Jadi ini bukan satu perkara yang baru, tetapi mungkin baru untuk rakyat Malaysia lah. Jadi semasa 1.0 saya berada di Dubai, saya bertugas, saya kerja kapal tuan-tuan. Saya kadang-kadang kat Khairiah ni dalam setahun tu adalah nampak 3 bulan, 4 bulan, lepas tu saya hilang. Lepas tu raya ada balik, lepas tu hilang. Sebab rezeki saya Allah bagi lagi dekat laut. Alhamdulillah, dan saya dah duduk dekat laut ni 24 tahun. 24 tahun bekerja sebagai pelaut, engineer kapal. Dan ramai pula ingat saya kapten. Saya bukan kapten tuan-tuan. Saya chief engineer. Sebab ramai tak tahu pasal engineer ni function dia lagi besar daripada kapten. Tapi hero yang tak pernah didendangkan. So semasa saya 1.0 tu, saya melihat satu program misi Sumut Flotilla 1.0 yang disertai oleh beberapa orang yang saya kenal, yang sekarang ni menjadi sahabat saya, iaitu Ustaz Mat Kecil. Jadi Ustaz Mat Kecil ni saya tengok macam mana orang hantar dia ni. Dia ni macam nak cakap kurang upaya, nanti orang marah. Tapi dia ustaz. Orangnya humble. Dan kita nampak dia tak ada ability untuk membuat apa-apa. Sebab dia tak ada kepakaran melainkan ilmu agama. Jadi masa tu saya tak kenal dia lah. Masa tu saya tak kenal Ustaz Mat Kecil ni. Sehinggalah saya simpan cerita-cerita. Saya simpan cerita-cerita dalam pemergian saya ni. Why not? Yang pergi 1.0 ni tak ada satu pun yang ada tauliah pasal laut. Jadi kenapa saya tak tampilkan diri? Benda ni kita kena tampilkan diri. Sebab pahala ni kita kena rebut tuan-tuan. Kalau kita duduk kat belakang, kita memang dapat yang sisa je lah. Jadi saya pun masa 2.0 tu saya rebut. Tapi tuan-tuan saya nak beritahu, pemergian saya dan saya dimasukkan ke dalam tim ni, salah satu asbabnya adalah follower-follower yang mengikut saya tu. Mereka dapat tahu di mana Global Sumut Flotilla dah keluarkan borang untuk isi. Antara orang-orang yang terawal terus mesej saya secara dalam TikTok, dia orang terus ya, Cip kau apply, Cip kau apply. Sebab mereka tahu saya memang dah aim nak pergi sana. Walaupun untuk join sana tu satu niat yang berani mati lah, saya boleh cakap. Sebab tuan-tuan, saya baru balik daripada Kuala Lumpur. Saya bercakap dengan lawyer-lawyer tu Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari saya ada program. Dan semalam saya di Masjid Shah Alam. Alhamdulillah selesai sudah. Hari ni dekat masjid tempat saya sendiri. Semasa saya bersimbang dengan lawyer sentral yang mengeluarkan kita daripada penjara Israel, dia cakap sebenarnya masa korang kena tangkap tu 457 orang seluruh dunia peserta Global Sumut Flotilla yang dikutip kat tengah-tengah laut tu, diculik. Kita akan dijatuhkan hukuman mati gantung tuan-tuan. Dia kata awak punya persentage hanya tinggal 50% untuk kita kalah dekat lawyer dan anda semua akan dihukum satu persatu hukum gantung. Masa saya dengar tu, saya jadi macam, memang saya nampak segala perjalanan saya semua dipermudahkan. Sebab mungkin juga saya yakin kerana doa-doa sahabat-sahabat saya. Setiap hari saya telefon, saya mesej Haji Zul daripada tengah laut tu. Kadang-kadang tak dapat saya nak balas.
Dia tanya ada kat mana, sebab dia kata dia nak join. Saya kata sekarang tak sempat dah, tapi mungkin tahun depan ada rezeki mungkin boleh. Jadi lain kali isi borang, lepas tu bagi tahu saya. Mana tahu kabel saya boleh membantu sikit orang dalam dekat dalam Cinta Gaza Malaysia. Okey, macam mana saya join Global Sungut Flotilla 2.0 ni? Saya isi borang. Lepas isi borang, saya tidak dilayan. Sebab tuan-tuan, 60,000 orang tengah mengisi borang yang sama. 60,000, daripada 60,000 mereka nak ada kecekapan, mereka nak ada tauliah. Dan bila ini bersabitan dengan bot, kita kena tahu pasal bot. Tak tahu apa pun, at least tahu memasak. Ada seorang tuan-tuan, peserta Malaysia daripada Kedah, dia tak tahu apa-apa, dia tahu masak. Tapi dia masak memang A lah. Telur dengan air kosong pun dia masak, telur tu jadi sedap. Dia ada kehebatan tu. Jadi kalau anda, tuan-tuan ada benda tu, ada niat nak kutip pahala, nak buat sesuatu sebelum hayat dikandung badan ni, insyaAllah kita boleh isi borang tu nanti next. Kalau ada lah. Jadi selepas tu saya di-interview. Bila dah interview oleh Malaysia, soalan pertama ditanya tuan-tuan, soalan cepu mas. Sudikah Encik Ahmad menanggung kos perbelanjaan untuk ke sana? Saya kata saya terpilih ke tak? Dia kata kalau jawab soalan ni, baru kita akan proceed untuk next stage. Saya kata kasih jalan. Padahal masa tu saya baru habis raya. Puasa dah habis pakai duit banyak. Lepas tu raya. Lepas tu saya dah balik bulan 1. Sekarang ni dah nak masuk bulan 4. Saya fikir duit dah tak ada ni. Dah redah je lah, tak kisahlah. Sebab benda ni Allah tengah uji saya tuan-tuan. Once in a lifetime. Jadi saya tahu masa tu nama saya dikenali dekat sekitar Kuala Lumpur tu, dan saya dihebahkan untuk berminat lah join. Jadi saya kata okey, kasih jalan. Masa tu tuan-tuan saya tak tahu harga berapa ribu apa semua, berapa ringgit yang kena guna. Lepas 3 hari tu saya dapat panggilan daripada Kuala Lumpur. Dia kata, Chief boleh tak mengajar budak-budak untuk buat training? Sebab budak-budak ni perlukan sertifikat safety training sebelum mereka nak pergi laut. Saya kata okey, tak ada masalah. Saya jenis tak mengira student siapa-siapa ke. Sebab student saya daripada umur 60 sampai budak 19 tahun. Lepas tu dia kata, tapi kali ni budak-budak sumut. Saya ingat budak-budak baru. Yang baru selection ni. Rupanya bila saya pergi sana, Ustaz Mat Kecil, Zizi Kirana, The Helmis, Adel dan juga yang lain-lain. Semua ni yang pernah pergi nombor 1 tu. Mereka datang untuk buat sertifikat supaya dia tak nak pergi kosong. Dia nak ada ilmu sikit pasal kelautan. So soalan pertama saya tanya dia, saya tanya pada Heliza tu, apa itu port, apa itu starboard. Jadi masing-masing baru nak buka handphone, nak tengok apa itu port dan starboard. So dekat situ saya nampak dia orang memang tak tahu apa-apa, tapi dah berada dekat laut dan ditahan Israel. Dan jadi satu fenomena Sumut Flotilla ni yang disertai oleh mereka-mereka yang tak ada knowledge pasal kelautan. Sebenarnya benda tu adalah satu benda yang sangat-sangat bahaya. Jikalau ditanya apa-apa pun, saya yakin benda-benda safety mereka tak tahu. Sebab bila pergi laut ni tuan-tuan, perkara pertama yang kita kena fikir adalah safety. Bila safety tu kita tak boleh comply, macam Haji Zul biasa pergi laut dulu masa dia muda. Memang safety ni kalau tak boleh comply dan anda tak tahu apa nak buat masa tengah berlaku satu-satu perkara, contoh kebakaran, rompakan, kawan pengsan, heart attack, kebakaran, orang jatuh laut, benda-benda macam ni berlaku depan mata kita, at least kita tahu nak buat plan apa next, menjerit ke, nak panggil orang ke, nak baling sesuatu ke, ada benda-benda yang kita kena tahu. Jadi benda ni dia orang tak ada. So saya tercabar lagi sekali dan saya kata, saya nak join nombor 2 boleh tak? Saya nak bawa korang, biar saya join korang, at least korang tak malu dengan Mak Saleh. Kebetulan dalam kelas tu adalah ada Musa Nuwairi, adik kepada Nadir An-Nuri, CEO Cinta Gaza Malaysia. Jadi semasa tu barulah saya dicakap, don't worry Cip, nanti ada orang akan email awak. Lepas 2 hari baru mereka cakap standby untuk interview oral secara Zoom dengan Mak Saleh ni. Bila dah Zoom dengan Mak Saleh ni, barulah saya dicakap, awak tunggu untuk next stage. Kita nak bawa awak ni pergi ke next punya interview. Ambil masa seminggu lagi. Lepas seminggu barulah saya interview lagi sekali. Kalau interview tuan-tuan, just saya bagi petua je lah. Kita berpakaian kemas walaupun secara online. And walaupun kita duduk dalam bilik kita, dalam rumah kita berpakaian kemas, berpenampilan menarik dan nampak kita ready. Janganlah serabai dengan baju tidur lagi ataupun dengan taik mata kat mata. Jadi benda tu memang akan bagi impact yang berbeza.
So dalam kalangan tu saya lah paling smart sekali lah, sebab saya pakai uniform je. Saya pakai uniform, berarti Mak Saleh semua tengok siapa dia ni. Sebab tuan-tuan, pergi sumut flotilla ni bukannya kena protokol sangat macam saya pakai 4 balak ni semua. Dia memang cowboy, memang jenis cowboy. Oleh itu saya pun lepas dah interview, dia tanya gedebak-gedebuk, lepas seminggu, 1 hari bulan baru dia cakap, anda akan pergi ke Barcelona. Tahniah, saya satu-satunya marine engineer yang ada sertifikat marine engineer kelas 1, mewakili Malaysia untuk pergi ke Global Smooth Flotilla, mewakili Malaysia. Saya seorang je. Bila saya tengok balik yang lain semua, ada 5 orang engineer, tapi mereka ni semua tak ada sertifikat kelas 1 kejuruteraan marine. Jadi saya seorang je lah yang diketuai. Disebabkan itu, saya bekerja dekat motherboard dari 1 hari bulan sehingga 14 hari bulan. Contoh kita tengok slide dulu. Kalau saya terlalu laju sangat, tuan-tuan boleh beritahu, boleh suruh saya stop sebab saya tak tahu, sebab saya banyak sangat surau yang saya pergi. Jadi saya akan cakap apa yang ada dalam kepala saya. So ini semasa saya balik dan ada sahabat saya dia buatkan video ni. Okey tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, Sumut Flotilla 1.0 disertai oleh 40 kapal sahaja daripada Barcelona sehinggalah lagi 2 hari nak sampai ke Gaza. Mereka dipintas dan mereka dicolik lah, boleh kata perkataan colik sepenuhnya. Jadi mereka dicolik, dibawa ke dalam penjara terus menerus ke Ashdod, dan mereka masa 1.0 mereka tidak kena secara kasar oleh tentera ataupun immigration, penguatkuasa mereka semasa di Israel. Tapi bila disebabkan mereka rasa sangat mudah, dan ada pula mereka dapat iPhone daripada kerajaan sebagai pampasan, sebab handphone kita dibuang tu kan. Jadi benda ni menaikkan semangat mereka. So mereka ada yang pergi untuk kali kedua. Tapi bila tanya, sebenarnya bukan kerana iPhone tu atau apa-apalah, tapi mereka pergi kerana mereka rasa seronok dapat buat satu benda yang orang lain tak berminat dan mereka nak buat. Dan benda tu benda yang di jalan Allah. So antaranya ZRA lah, Zainal Haji Rashid, dan beberapa orang termasuk Adel, semua diorang join lah untuk kali kedua. Jadi bila kali kedua ni, bila dah kena pukul, masuk dalam bilik gelap, masuk penjara tu tak dibenarkan berdiri menegak, kita kena tunduk, kepala kita kena tengok lantai je, tak boleh tengok langit. Terus dihumban dalam sel penjara yang beramai-ramai, tak ada lampu. Penjara saya, nanti saya cerita sikit penjara saya dekat Ashkelon tu, bila masuk dalam tu semua gelap, memang tak ada lampu, kipas tak ada katil dan juga tilam yang nipis lah dalam 1 inci. Bila kita tidur dekat lantai, sebab tilam katil semua dah penuh, saya tidur dekat lantai sebab saya sampai 2 pagi, katil semua dah penuh. Bila saya tidur kat lantai, kita sebenarnya berada dekat atas septic tank, sebab bau tai tu semua naik malam-malam. Lepas tu air meleleh. Jadi saya nampak rupanya dia memang tempatkan kita ni. Soalan benda kedua saya cari adalah orang-orang yang ditangkap sebelum kita. Rakyat Palestin ada 10,000 orang ditangkap. Saya cari mana dia orang ni. Dia orang ditempatkan jauh dan tidak akan berkomunikasi dengan kita. So treatment sangat-sangatlah berbeza. Itu dekat Ashkelon, Israel. Okey, kita pergi kepada, so dekat sini saya just nak bagi tahu, saya diarahkan untuk memberi sharing ataupun perkongsian lah dekat surau ataupun Masjid At-Tazkiyah. Sebab saya nak bercakap dekat dalam masjid ni semua kena ada tauliah. Lepas tu Qari kata tak apa, dia nak tengok. Kalau dia cakap, dia dengar saya cakap pasal hadis, dia tangkap saya. Jadi terima kasih kat Qari, sebab 13-14 tahun saya duduk Bandar Putra ni, ini kali pertama saya berada dekat tempat ni tuan-tuan.
Okey, ini adalah sebahagian daripada sahabat-sahabat saya semasa kita orang dekat Cinta Gaza Malaysia. Kita akan debriefing dan disuai kenal dengan lawyer-lawyer kita. Bila kita pergi untuk satu misi berani mati dan kita belum tentu lagi akan pulang. Pemergian saya hari tu memang saya mungkin pergi buat live ketawa-ketawa dan saya happy. Sebenarnya tuan-tuan kalau nak tahu, once kita dah tinggalkan Malaysia, dah sampai sana, kita join sana, dah belayar, kita sebenarnya belum tentu lagi dapat balik. Macam-macam perkara boleh berlaku, kematian dan juga penahanan berpanjangan daripada pihak-pihak lanatullah tu. Yang ni adalah gambar yang dimasukkan dalam surat khabar berita harian ke utusan, saya tak pasti. Tapi sebab saya dah berada dekat sana, sibuk bekerja, dia gambarkan saya punya muka dan 5 orang ni adalah kru-kru kapal. Yang ni kapten kapal, kru kapal, 2 orang ni adalah kru kapal. Mereka ni semua ditutup muka oleh mereka hantar gambar dan masuk dalam paper, ditutup gambar kerana mereka rahsiakan kru yang engineer dan juga kapten. Jadi sebab tu saya tak cerita dengan siapa-siapa masa saya pergi. Rahsia ni hanya boleh kita bongkarkan once kita dah belayar. Sebab tu bila orang tanya saya dalam live, dekat mana, kapal nama apa, berapa orang kru, awak sebagai apa, saya tak bagi tahu. Cukup sekadar bagi tahu saya seorang peserta dekat Global Sumut Flotilla. Jadi Sumut Flotilla ni adalah, kita boleh baca kat sini, adalah sebuah misi kemanusiaan maritim antarabangsa yang dilancarkan pada April 2026. Bertujuan untuk memecahkan sekatan laut rejim Israel di semenanjung Gaza. Perkataan sumut berasal daripada bahasa Arab membawa maksud keteguhan atau ketahanan. Misi ini merupakan kesinambungan kepada fasa pertama Sumut 1.0 dan juga dan digerakkan oleh gabungan NGO antarabangsa, termasuklah penyertaan aktiviti aktif dari wakil Malaysia dari Sumut. Kalau dekat Malaysia diamanahkan sepenuhnya kepada Cinta Gaza Malaysia. Jadi Cinta Gaza Malaysia ni dia adalah satu badan NGO yang sentiasa membantu Palestin ni. Sahih tuan-tuan, dia bukan macam Aman Palestin. Dia bukan. Dia lebih sahih sebab dia dana semua dia ambil, memang dia tunjuk. Even though saya nak claim pun, saya punya benda-benda yang saya nak claim, hotel ke apa semasa saya dekat sana, saya kena buktikan dengan lebih detail dan timing semua dengan terperinci. Sebab mereka keluarkan duit tu bukan suka-suka. Sebab selama saya dekat sana, kami tidak diberi wang apa-apa, RM1 pun untuk berbelanja. Jadi segala perbelanjaan saya daripada Kuantan sampai ke KLIA saya sendiri. Jadi makan minum dekat atas kapal adalah. Tapi bila cakap pasal makan minum tuan-tuan, selama 1 sehingga 14 April saya mula bertugas. Saya mula bertugas dekat sana, saya prepare kapal. Dia punya cabaran adalah bekerja dengan Mak Saleh. Bila kerja dengan Mak Saleh ni Haji, dia orang tetap memandang kulit Asia ni, orang Asia ni sebagai orang bawahan. Mereka takkan rasa macam, walaupun saya chief engineer, mereka tak tahu apa tu. Sebab dalam bidang kapal layar adalah satu bidang yang berbeza. Dia tak sama dengan kapal-kapal offshore, kapal saya yang besar ni semua. Dia orang tak tahu apa-apa. So bila dia orang tengok saya ada sertifikat kelas 1, lepas tu dia tengok pengalaman, mereka rasa macam mereka dah, saya overqualified. Bila cakap overqualified tu, dia orang rasa, wih, ini orang bukan patut ada kat sini. Ini orang patut dah berada dekat geng-geng yang merancang atau menjadi management komite. Dia orang panggil steering committee. Steering committee ni dia orang akan pastikan semua kapal belayar ikut time, dan dia orang akan pastikan dia orang yang beli kapal, dia orang akan pastikan kapal-kapal ni ada masalah, dia orang kena hantar orang untuk bantu dan sebagainya. Sebab masa belayar tuan-tuan, daripada Barcelona ke Sicily, pelayaran mengambil masa 7 hari, dan kapal Kapten Razman itu mengambil masa 9 hari, 7 hari, sebab dia salah jalan. Dia pergi dekat pulau mana entah, lepas tu kapal dia rosak, hanyut, dia repair, tengah repair, ambil masa 1 hari, baru dia datang balik. Kita dah duduk dekat Sicily Island 2 hari, baru kapal dia sampai. Jadi Azur, kapal Kapten Razman yang kena pukul rusuk dia patah. So saya dapat buat 7 hari, dan masa tu saya berada di atas kapal motherboat. Bila cakap motherboat ni kapal induk, kapal depan, belakang ni semua akan ikut arahan kita. Tapi memang seronok kapal motherboat ni. Di kapal besar, makan pun sedap, selesa sikit lah.
ada ruang-ruang yang luas. Tapi kalau kena serang, kapal tu dulu yang diserang. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, saya naik kapal nama Saf-Saf. Siapa yang ada ikut perkembangan saya, nama kapal saya Saf-Saf. Saf-Saf adalah sebuah kampung nama kampung dekat Palestin yang dibantai habis-habisan sehingga lenyap kampung tu oleh tentera Zionis pada peristiwa Nakba 1948. Satu kampung tu lenyap. First of all, saya nak beritahu tuan-tuan, saya rasa dekat sini tak ada pun yang nampak, semua memang dah nampak berilmu lah semua. Kita jangan samakan Yahudi, Israel dan Zionis. Bila saya cakap Zionis, tuan-tuan kena faham, Zionis adalah satu fahaman macam komunis. Komunis ada juga India, ada juga Melayu. Jadi dia sama juga. Zionis ni salah satu pertubuhan yang dibuat dekat Eropah yang dibawa untuk mencari tanah dan dikuasai oleh Yahudi. Jadi Zionis ni bukannya orang Yahudi. Bila cakap aku benci Yahudi, jangan tuan-tuan. Sebab Yahudi ada yang baik juga. Saya ada pengalaman dengan orang Yahudi, dan dekat Global Semut Flotilla ada 40 orang daripada 600 orang yang join. Semasa kena tangkap dekat penjara 457, daripada 457, 40 orang adalah berbangsa Yahudi dan mereka adalah pemegang pasport Israel. So mereka pun tak suka dengan Zionis ni, dan sebab cara mereka terlalu biadab, masuk rampas tanah, bunuh sesuka hati, tak ikut undang-undang, sebab mereka tahu tak ada siapa akan tanya mereka. Dia nampak kita tengah main bola, berlagak sikit, dia panggil, dia tangkap kita, masuk penjara, lepas setahun dia charge kita sebagai kita pengganas. Tuan-tuan, saya selepas ada satu video saya tunjuk, ni boleh baca, kita pergi pada next. So semasa 14 hari tu kita ada 40 biji kapal dekat Spanyol, Barcelona. So selama 14 hari tu saya mengalami demam yang teruk lah. Bila cakap demam yang teruk tu, saya sebenarnya dah give up. Sebab saya rasa satu benda yang sia-sia. Saya tak dapat duit, saya tak dapat gaji. Saya kalau kerja kat kapal, saya kerja kapal kan, kalau saya dah berada dekat atas kapal, gaji saya besar tuan-tuan, puluh ribu. Jadi kalau saya dekat Sumut Flotilla ni, saya tak dapat apa-apa. Tapi memang jawapan saya, orang tanya, saya jawab 20 tahun aku dah kerja cari duit. Saya keluar rumah pikul beg 20 kilo ni, balik rumah dengan bawa duit. Tetapi kali ni biarlah dalam hidup aku 2 bulan ni saya buat sesuatu untuk jalan Allah. Saya fikir itu je. Jadi bila kita buat sesuatu benda untuk Allah ni, automatik dia rasa macam ringan je nak buat. Jadi masa demam tu saya betul-betul give up. Sebab bila sakit kita kena makan yang benda-benda yang berkhasiat dekat sana tuan-tuan. Makan vegan. Tuan-tuan tahu tak vegan tu apa? Abang tahu vegan? Vegetarian tahu? Vegetarian. Makan sayur lah. Vegan lagi ekstrim daripada vegetarian. Dia tak boleh makan telur, dia tak boleh makan mentega, dia tak boleh minum susu, tak boleh makan keju, benda-benda berunsur daripada binatang. So vegan ni pun salah satu fahaman juga tuan-tuan. Salah satu fahaman yang dibawa daripada Eropah. Kalau tuan-tuan nak tahu, dekat Eropah ada kedai-kedai yang brand dia vegan. Dia tulis vegan. Ayam dibuat daripada soya, tapi vegan. Memang vegan. Vegan ni makan tumbuhan je. Barang makanan dia memang mahal gila. Jadi ini salah satu fahaman juga yang masih lagi belum masuk Malaysia secara keseluruhan. Tapi vegan ni lagi kejam daripada vegetarian. So makan vegan ni tak adalah soalan pasal halal haram. So saya nak dapatkan makanan yang menyelerakan, terpaksa pergi kedai Pakistan makan, keluar bandar, nak kena jalan kaki. Temperature 10 darjah, 9 darjah. Malam memang tak keluar tuan-tuan. Dia sampai pukul 6 tu, dan selama saya dekat sana saya demam. Saya mandi 4 hari sekali. Sebab sejuk tu. Sejuk. Lepas tu nak mandi kena pergi jauh. Kena pergi dekat 1 kilometer, masuk tandas, mandi. Mandi pula macam mandi berjemaah. Kau kena tunggu Mak Saleh ni semua mandi habis baru kita mandi. Sebab kita mandi beradab sikit. Dia orang ni memang selamba je depan kita. Yang lelaki lah, yang perempuan belah sana tempat lain lagi. Memang kali ni dijaga, pasal lelaki dan perempuan ni cukup dijaga. Sebab masa Sumut 1.0 ni tak ada orang cerita pasal mereka. Barcelona. Mereka ni Abang Din, bila cakap pasal lelaki perempuan ni, dia orang tak tahu ada hukum halal dan haram. Ada pasal aurat, dia orang tak tahu. Dia orang buka baju depan kita, jadi kita cakap, benda ni salah ni. Kalau comel tak apa kau.
kecil, lepas tu besar-besar selajak, lepas tu tak mandi, lepas tu bersepah muka, lepas tu kita rasa macam salah ni. Jadi lepas Tuan Nadir bangkitkan isu ni, kata kita sebagai orang Islam, kalau boleh yang perempuan ni jangan campur dengan lelaki. So mereka hormat dengan benda tu. Dia orang hormat dengan pasal halal haram dan juga lelaki perempuan ni. So memang tak ada masalah. Alhamdulillah saya jumpa orang-orang yang bagus. Selama dekat Semut Flotilla 14 hari semasa preparation boat dekat Barcelona tu, memang satu pengalaman yang sangat mencabar dan saya tak enjoy lah. Saya tak enjoy sebab saya memang sakit dan saya buat kerana sebab saya dah berada dekat sana mewakili Malaysia. Sebab dekat dalam jantung saya wakil Malaysia. Saya pegang bintang 14 sebagai, saya tak nak nama saya buruk je. So banyaklah perkara-perkara. Tuan-tuan nak tahu kapal Safsaf saya tu yang saya naik dicipta pada 1939. Bermakna kapal tu dibuat di Belgium sebelum Perang Dunia Pertama. Jadi diorang dah beli bukan second hand, third hand, dah 10 hand, 20 hand dah kapal tu. First time saya naik kapal tu memang saya dah tahu kapal ni tak boleh nak bawa laju. Sebab bawa laju dia punya hull body kapal tu bocor. So ada 25 nyawa duduk atas kapal tu. Setiap hari rosak tuan-tuan. Setiap hari rosak. Sampailah dekat Sicily selepas 7 hari. Bila dah sampai kat Sicily, kita orang prepare kapal dan join dengan orang-orang daripada Itali pula. 40 tambah 27. Jadi 67. Jadi daripada 67 kita mula berlayar. Kali ni saya dah pindah kapal ke kapal layar. Bila cakap ke kapal layar tuan-tuan, saya rasa pergi candak sotong lagi puas hati tuan-tuan. Dapat bawa balik hasil. Kalau naik kapal layar ni koyak. Kalau laut tak gelora tak apa. Kalau ada bergelora, saya tak boleh buat apa. Jawapan dia tidur je. Bila kapal badan kita horizontal baru dia akan relax. Tapi bila kita duduk berdiri, semasa saya nak ditangkap tu saya buat live, orang tanya saya, CEO awak sekejap-sekejap hilang kat live tu, awak pergi belakang buat apa? Saya kata saya muntah. Memang saya muntah. Setiap 30 minit muntah. Saya capai buah pear atau apple, saya makan balik. Dia masuk 10 minit, dia muntah balik. Sebab kapal goyang. Sebab kita tak makan roti, tak makan nasi tuan-tuan. Kita makan biskut kering, roti kalau ada, telur tak ada, kobis, sayur, lada benggala, semua direbus dan juga kentang. So kalau kita dah biasa dengan makanan macam tu, memanglah tuan-tuan cakap, alah boleh, tak ada masalah. 3 hari, 4 hari boleh tuan-tuan. Tapi bila dah sebulan benda yang sama, kita akan rasa macam, ya Allah, tak boleh bawa ke makanan-makanan lain? Sambal ke apa? Saya bawa tuan-tuan. Saya bawa. Tapi bila dia orang nampak benda yang sedap, dia orang pun nak juga. Bila saya bagi-bagi, saya rasa dekat Itali saya dah habis lah barang. Jadi dekat Itali, Heliza dengan Ardel tu, dua wanita tu diminta untuk jaga dekat darat. So dia bawa banyak makanan. Delegasi Malaysia je yang bawa banyak makanan. Jadi diorang bagi saya. So saya dapatlah sambal garing, sambal hitam, sambal nik carrot aming, sambal bilis. Saya ambil. Itu sajalah umpan tekak untuk saya semasa saya berada bersama dengan kapal kedua saya ni. Kali ni kapal layar yang sangat kecil, duduk 9 orang. Saya seorang je beragama Islam, saya seorang je orang Malaysia. Yang lain semua mereka akan berurusan dengan bahasa Sepanyol. Sebab Argentina Sepanyol, dia orang boleh cakap Sepanyol. Kapten saya orang Switzerland, dia boleh cakap Sepanyol. Dan yang lain semua orang Sepanyol. Ada seorang warga negara Ireland. Yang Ireland tu memang dia tak boleh apa, dia kena cakap bahasa Inggeris. Tapi bahasa Inggeris cuma masalah juga tuan-tuan. Kita nak bercakap dengan dia, komunikasi, kau cakap apa ni? Kau sembuh apa? Kita tak faham tuan-tuan. Saya masa tu ada masalah. Bila dia cakap arahan, saya buat okey. Lepas tu saya sebenarnya tak tahu apa dia cakap. Rupanya dia tanya saya soalan, benda ni dah buat ke? Kalau tak buat, pergi buat. Saya cakap okey. Saya tak tahu apa yang dia cakap. Masalah ni. Can you tell properly, slowly. Jadi masalah bahasa Ireland ni susah tuan-tuan. Kalau orang Sepanyol okey. Orang Sepanyol dia boleh cakap dengan agak, memang kita boleh faham. Sebab orang Sepanyol, dekat atas kapal saya ada 2 orang tua. Umur 74 tahun, 71 tahun. Dan satu lagi, nenek tua. Umur 68 tahun. Masing-masing ni tak ada agama tuan-tuan. Saya tanya diorang, kenapa kau nak pergi Palestin ni? Ini masalah kau ke? Dia kata, dekat Eropah, benda ni dah digembar-gembur. Dan Sepanyol antara negara yang kuat lantang bersuara berkenaan dengan Palestin ni. Pasal apa?
pasal dia orang bunuh bayi, pasal dia orang bunuh manusia yang tak berdosa. Berita tu mungkin tak sampai kat kita tuan-tuan, tapi kita hanya mungkin dapat berita daripada Buletin Utama, RTM dan sebagainya, Al-Hijrah, Awani. Tapi berita mereka lagi dekat, mereka tahu apa yang berlaku dan mereka betul-betul marah dengan kerajaan mereka yang hantar barang-barang supply dekat Israel. Lagi satu saya nak beritahu tuan-tuan, saya ada beritahu dengan Kari juga hari tu. Kalau tuan-tuan nak tahu, saya baru balik daripada negara Israel atau Palestin. Israel tak ada negara pun, kita cakap Palestin. Dia cakap dia adalah negara yang sangat kuat, sangat hebat, ketenteraan dia padu, dia ada barang-barang senjata ketenteraan yang hebat dan canggih. Sebenarnya tuan-tuan, saya pergi sana Padang Pasir tuan-tuan. Saya pergi sana Padang Pasir. Sepanjang perjalanan daripada Ashdod dan pada Black Maria tu, saya sampai ke penjara Israel tu, memang tak nampak apa-apa. Mungkin dekat Tel Aviv nampak maju sikit lah, macam Bandar Kuantan. Yang lain semua Padang Pasir. Dia orang tak ada apa-apa. So semasa kami dekat Sicily, kami akan berlayar ke Greece. Bila sampai Greece pula, tak sampai lagi Greece, kita kena serang. 67 biji kapal diserang pada pukul 7.30 malam. Saya berada dekat sana, saya ambil kapal saya masuk dalam kabus, dalam gelap, saya pecut. Itulah kali pertama saya pecut maksimum enjin saya. Nak jahanam lah enjin tu. Tapi masa tu memang debar lah, sebab kat belakang kita nampak banyak kawan-kawan kita dah kena tangkap. Dalam satu malam, 22 biji kapal dia orang tangkap. Dalam satu malam, tentera Zionis datang tangkap. Mereka lengkap dengan tentera, pakaian-pakaian senjata, ada senjata. Dia orang datang dengan bot yang kuasa tinggi. Dia orang dah acu laser tu warna hijau. Kalau dah tunjuk kat orang tu, anytime je dia boleh tembak. So kita tak tahu peluru apa yang dia pakai, tapi yang pasti mereka tentera yang sahih lah, bukan tentera polis tentri tapi memang dia orang sahih. Kalau tembak memang kapal boleh bocor, kalau dia tembak kita boleh cedera lah. Jadi dia orang datang 22 biji kapal. Alhamdulillah saya selamat. Saya punya kapal masih selamat. Saya rasa lah mungkin sebab masa tu malam, saya tengah pegang steering, kelang kabut, dia tak nampak saya pun masuk dalam gelap. Dia okey, kita tangkap yang belakang, yang tu kita tak nampak sangat, kita pun selamat. Jadi keluarlah dalam kosmo. CEO kapal lolos dalam dalam serbuan Israel yang pertama. Sebenarnya bukan saya hebat tuan-tuan, nasib baik je. Saya cakap betul-betul, memang nasib baik. Sebenarnya kalau dia nak tangkap boleh sangat. Dia orang boleh kutip orang macam dia kutip anak ayam je. Sebab dia orang punya kapal memang kuat, memang laju. Dan dia orang, saya nak beritahu, memang kapal dia orang laju, tapi orang dia tak berilmu. Orang dia dengan tak tahu apa tu, tak tahu apa ni. Dia orang sampai kapal kita, dia orang tanya, mana Starlink? Mana CCTV? Dia orang tak tahu tu kan, benda petak tu Starlink. Saya rasa kalau tanya Mat tahu Starlink tu apa. Tentera Zionis tak tahu Starlink tu apa. Dia tak tahu macam mana nak putuskan kabel. Kita nampak kat situ, bab-bab teknikal dia orang memang out. Bila dah kena tangkap, kita orang sampai kat KT, kita tak dibenarkan untuk berlabuh dekat Greece. Jadi 7 hari duduk atas kapal terapung, dan selepas 3 hari itu baru kita dapat tahu di mana 9 rakyat Malaysia yang kena tangkap dekat hari tu, yang 22 biji tu, kali pertama tu, dihantar ke Istanbul. Jadi yang terdiri pada Haji Zainal, kawan saya Rezal Hamzah, Kapten Hazwan, Razman, ni semua dah kena tangkap, dia orang kena pergi ke Istanbul. Persoalan dia, 157 orang ditangkap pada intersegmen pertama. Sebenarnya dia orang boleh join balik kalau dia orang nak. Lagi satu, semasa bila dia orang dah tangkap, kapal-kapal mereka dia orang tak ambil dia orang biar je kat tengah-tengah laut. Dia kasih rosakkan layar, dia masuk dalam kapal tu, dia kasih terawal barang berselerak, dia wire-wire semua dia kasih rosak kan, dia biar je kapal tu. So kapal tu terkapai-kapai dekat laut Mediterranean, dekat antara Greece dan juga negara-negara Eropah tu. So memang dia orang tak ambil apa-apa pun. Zionis ni tak ambil ke makanan korang, baju korang? Tak ada tuan-tuan. Dia orang ada protokol tentera. So memang dia orang tak ambil barang semua. Dan semasa kita dah sampai dekat Greece, kita nampaklah yang di mana rakyat tentera Greece kuasa Greece tu sebenarnya support kita. Tetapi mereka macam ada perjanjian dengan Israel di mana mereka terpaksa bagi kerjasama, dan mereka, tuan-tuan boleh percaya tak, bila masuk cakap pasal laut antarabangsa, bila cakap pasal laut antarabangsa, kita sebenarnya boleh tahu dia orang tak ada hak pun untuk tangkap kita. Sebenarnya tak ada hak. Jadi kalau dia orang datang tangkap kita tu, sebenarnya itu adalah satu kesalahan. Siapa awak untuk tahan kita?
Kami adalah aktivis kemanusiaan yang tidak membawa senjata dan hanya membawa bekalan kemanusiaan, ubat-ubatan, makanan dan juga pakaian. Jadi anda datang tangkap ni, apa tujuan dia? Dia tak boleh buat apa, dibebaskan. Kalau tuan-tuan nak tahu, sebenarnya kat Malaysia mungkin orang masih kutuk sumut flotilla ni. Tetapi kalau dekat luar tuan-tuan, dekat Eropah terutamanya, sumut flotilla ni memang kalau kita dapat join tu, memang dah, diorang kata memang hebat lah. Kira memang dah wow lah. Sebab diorang memang nak lawan habis-habisan dengan Israel ni. Jadi tuan-tuan, sampai dekat 7 hari sana, saya mandi. Itulah kali pertama saya mandi setelah 10 hari. Mandilah bila dapat peluang mandi. Bila duduk kapal layar tak boleh mandi tuan-tuan. Air laut kita ada 250 meter cube. 250 liter. 250 liter. Kita boleh pakai untuk 8-9 orang tu, boleh pakai dalam 7 hari kalau berjimat. So air tawar ni kita boleh pakai untuk basuh benda-benda yang penting lah, bilas-bilas. Lain semua kena basuh dengan air laut. Ada setengah kapal tu masak pun dengan air laut, tak payah guna garam. Tapi kapal saya tak ada lah. Kapal saya basuh semua dengan air laut, tak boleh mandi, buang air besar dengan air kecil je, dengan air tawar. So memang jimat. So tak nak tanya soalan, macam mana engkau solat? Saya pakai air laut tuan-tuan. Jadi bila dah pakai air laut 2-3 hari, saya rasa berlengas. Saya mula, sebab saya kena marah masa saya muntah. Saya pakai air tawar. Kapten saya, dia tak kisah kau muntah ke apa. Dia kata, wow, bukan cara macam tu kau nak pakai air tawar ni. Saya biar. Kita tengah muntah, tengah lembik ni. Lepas tu, saya tunggu, saya dah tahu dah dia tak bagi guna air tawar untuk basuh muka semua. Lepas tu barulah saya tahu, bila nak ambil air sembahyang, jangan time dia ada. Tunggu dia tidur dulu baru kita ambil. Sebab air tawar tu memang kita kena jaga lah, limitasi. Mau tu untuk masak. Bak makan, minum tak ada masalah. Cuma saya boleh cakap, memang selama duduk kat sana, saya tak makan daging lah. Sebab tu bila balik Kuantan ni, saya cari ayam, saya cari ikan, saya nak makan seafood, saya cari benda-benda macam tu. Selama tu saya bangun pagi, makan 1 buah, tengah hari tak makan, lepas tu petang tu dia orang masak, makan. Bila dah sampai dekat Greece, kita mula belayar ke Turki, Marmaris. So masa tu kita dalam keadaan ketakutan sebab 22 biji kapal dan kita dah kehilangan kawan. 9 orang rakyat Malaysia kena tahan, tak tahu apa jadi dengan dia orang. So semasa kita belayar tu, kita dalam keadaan berhati-hati. Semasa kita orang nak kena tangkap, dia datang beberapa drone. Sebab saya duty kan, saya tengah duty tengah malam tu, kita nampak drone tu, dia macam 3 segi tuan-tuan. Dia tak macam drone macam saya main tu semua 4 kaki tu, tak. Dia ada drone tu, kalau datang je, kita punya radio transmission ni terus tak boleh pakai. Terus tak boleh pakai. So memang nampak dia datang memang nak rosakkan sistem telekomunikasi, dan juga lepas 1 jam tu baru dia orang datang serang. Sama juga. So kita pun berhati-hati selama dekat Greece tu. Semasa sampai dekat daripada Greece pergi ke Istanbul 2 hari setengah. Sampai dekat Marmaris, Turki. Bukan Istanbul, Marmaris. Marmaris ni sebuah kota macam Langkawi. Memang burger 1 biji RM40. So masa tu saya dah habis dah duit euro. Dekat Itali kita dah habis duit euro. So dekat Marmaris ni kita minta ihsan daripada kawan-kawan je untuk belanja makan apa dan sebagainya. Saya pun ada beritahu kawan-kawan saya kat sini, tolong transfer sebab saya punya kad tak dipakai tuan-tuan. Saya dah total loss. Jadi kita delegasi Cinta Gaza Malaysia, dia bantu. Dia kata okey, kita bagi korang penempatan untuk korang mandi dan basuh baju dan sebagainya. So kalau orang tanya tak bawa balik ke souvenir, saya tak beli apa-apa tuan-tuan. Saya pergi dengan 2 beg, saya balik dengan 1 baju dan 1 pasport. Itu pun baju penjara. Saya sampai dekat Istanbul, baju penjara, jutawan Istanbul. Kejap, saya cerita dulu. Selepas tu, barulah dari Marmaris, kita akan bergerak ke Gaza. Masa ni lah, lagi 4 hari pelayaran. Ini adalah pelayaran yang terakhir. 4 hari ni kalau kita sampai. Tapi masa tu memang kita dah tahu ada weather pick up. Bila weather pick up ni, kita dah tahu ada angin kuat. Angin kuat kot tuan, 3 meter ombak. Kapal saya dah di lambung teruk lah. Baru 1 hari setengah belayar, kita diarahkan untuk berteduh dekat salah satu pulau. Nama pulau tu Atalania.
Ini adalah masa majlis pelancaran dekat Barcelona, punya ramai orang, diorang buat konsert lah, macam-macam cerita apa dan bagai semua, macam-macam orang sampai yang saya tak kenal. Menteri-menteri mereka sampai, kita punya Menteri Besar Selangor dan juga YB ahli parlimen dekat daripada PAS, daripada Jerai, Pendang dan juga SIK, 3 orang datang dekat Sicily dan datang dekat Istanbul merayakan kita dekat Marmaris, bagi semangat dekat kita. Yang lain tak ada, tuan-tuan. Semasa kita berada dekat Atalania, kita berteduh, 2 biji kapal rosak. Jadi kapal kita daripada 67 tu dah tolak 22, tinggal lagi 35 biji kapal, tolak 2 lagi rosak. So 30 biji. Asalnya nak pergi Gaza ni 100 biji, tapi tinggal 35 biji saja, tuan-tuan. So memang kita pergi dalam keadaan yang cukup berhati-hati dan tawakal je. Semasa kita dah keluar daripada Atalania tu, kita orang dah dimaklumkan di mana ada 2 biji kapal tentera perang dah standby dekat depan tu. 2 biji kapal. Jadi kita orang, apa tujuan kapal perang tu tunggu? Sebenarnya itu adalah kapal daripada pihak Zionis, di mana mereka jadikan kapal tentera, kapal penjara. So tuan-tuan mungkin tak pernah dengar kapal penjara ni macam mana. Kapal tu dijadikan penjara untuk menangkap orang-orang dekat laut ni, dia akan sumbat dekat sana. Jadi kalau dia dah penuh ataupun dapat arahan untuk balik ke darat, baru dia orang akan pergi ke darat dan dia orang akan lepaskan kita ke darat. So semasa saya ditangkap tu pada 18 hari bulan 5, 18 hari bulan 5 pukul 2 petang, dia cakap bagi kerjasama, kalau tak kita akan buat sesuatu yang di luar jangkaan anda. So kita tengok kiri kanan pun kapal dah tak ada. So dia pun dah dekat sebelah, dia dengan senjata, so dia boleh tembak kita anytime. Kita tak bawa apa-apa. Kapten saya menyerah. So bila menyerah, kita diarahkan naik dekat atas deck. Dia orang geledah semua kapal kita, barang-barang kita. Dia tak jumpa apa-apa pun, macam bom ke, pisau ke, benda-benda lain ke, arak ke, barang terlarang, dia tak jumpa. Barulah dihantar kita kat kapal dia, macam kapal pelampung je, tuan-tuan. Kapal pelampung. Bila kapal pelampung, api berdesup laju, 20 minit ke 30 minit baru sampai ke penjara, kapal penjara. Semasa saya berada dengan dalam tahanan Israel, saya nampak depan mata tentera Israel ni. Tak kenapa tau, saya tak rasa takut pun. Tapi saya nampak saya punya kapten, mak sarih saya, makcik nenek ni semua dah menangis-nangis takut. Saya sembang dengan dia, borak dengan dia. Dia cakap setiap hari 15 terak makanan masuk ke Gaza. Dia kata, do you know that? Saya kata, saya tahu. Habis tu kenapa kau datang ni? Kenapa kau nak pergi Gaza? Ada apa-apa kat sana? Saya kata, kita nak hantar barang makan. Kau rasa cukup ke makanan kau? Dia kata. Sebenarnya tuan-tuan, kita kena ingat, semua flotilla ni bukan nak hantar makanan, hantar ubat-ubatan semata-mata. Kita nak break the silence, break the siege. Sebab dekat undang-undang antarabangsa, laut antarabangsa tu tidak boleh dimiliki. Jadi tak ada satu negara pun yang boleh claim, ini kawasan aku nak letak penghadang. Ini kawasan saya nak letak penghadang. Macam Malaysia dengan Kalimantan, contoh tuan-tuan. Kita masih ada perbatasan, tentera masih jaga, tentera Indonesia masih jaga. Kawan saya masuk dalam hutan, dia nampak perbatasan tu hanya tinggi 3 meter, 3 kaki je. Macam buat dengan tiang dalam hutan. Itu perbatasan dekat darat. Bila laut antarabangsa ni, kapal-kapal yang korang jumpa dekat laut antarabangsa, kalau kalian ada duit untuk tarik, tunda, pergi register, boleh jadi kapal korang. Sesiapa boleh memiliki laut antarabangsa. So diorang halang kita orang rakyat biasa dan orang-orang lain. Sebenarnya bukan saja kemanusiaan yang ditangkap, sebenarnya nelayan-nelayan daripada negara Mesir, daripada berbagai negara yang datang, diorang tangkap juga. Diorang claim laut tu adalah laut perairan ketenteraan Israel. Semasa saya kena tangkap tu, 3 hari kami duduk dalam kontena. Kami hanya diberi makan 1 kali saja sehari, iaitu 1 keping roti bulat, macam roti pita tu. Tapi roti tu sedap, sebab rasanya itu je makanan yang ada. Dan air kosong lah. Air dia bagi. Setiap hari kita kena bersihkan kontena tu, dia akan suruh kita beratur. Dan kita akan diacukan dengan pistol. Setiap kali nak bagi makan, dia akan baling bom. Dan
kalau saya tak sempat lah nak cerita sebab masa pun dah suntuk. Yelah 55 hari punya perjalanan, tak sempat saya nak cerita dalam masa 45 minit. Tapi saya ringkaskan saja. Semasa saya naik, dah masuk ke dalam kapal penjara tu, saya dipukul teruk. Dan sebenarnya bukan saya saja tau. Sebenarnya semua yang naik, semua kena pukul. Memang semua kena pukul, memang semua yang dibantai. Ada yang teruk, ada yang tak teruk. Masa tu saya dah betul-betul menyerah dah. Saya dah hilang malu, saya dah rasa macam, tapi saya tak rasa menyesal. Saya rasa macam, aku balik ke tak ni? Aku dapat balik ke tak ni? Sebab kita dah naik dekat atas kapal ni, memang naik dengan kawan-kawan yang kena tangkap tadi kan, satu bot kan. Tapi bila naik atas kapal penjara, kita takkan nampak dah dia. Sebab kepala kita akan ditunduk dekat bawah dan kita tak boleh nak pandang orang lain. Kalau kepala kita naik atas, kita akan dipukul. So saya hanya bagi kerjasama, dia kepak tangan saya, dia bawa, dia suruh saya sujud, lepas tu dia cek semua benda. Tak ada apa, saya pula baju saya semua diarahkan untuk tanggal. Sampai saya tak ada baju, dia campak satu baju orang lain. Jadi baju-baju saya semua dia ambil ke? Dia pakai? Tak, tuan-tuan. Mungkin dia kumpulkan satu tempat, lepas tu dia orang buang dekat penjara kapal. Lepas tu dia bagi saya masuk kat dalam tu. Ada seluar dalam lah, seluar dalam dia biarkan, tapi dia cek je lah. Memang itu adalah prosedur tentera lah. Sebenarnya tentera tidak boleh pukul orang awam. Kalau orang awam tu tidak bersenjata so memang tak ada apa-apa dekat kita. Dia tolak saya masuk ke dalam kapal kontena tu. Saya sebenarnya tengah mengharapkan kawan-kawan saya yang lain, yang ada kapten saya satu kapal dengan saya. Saya tak tahu mana dia orang. Rupanya dia orang dah kena pukul lah. Bila masuk je dekat dalam kapal kargo bilik gelap tu, dia tutup je, satu tumbukan singgah dekat rusuk kiri saya. Saya hanya jerit Allahu Akbar. Masa tu dalam keadaan takut, saya punya pertolongan, saya hanya minta tolong dengan Allah. Allahu Akbar. Tak sempat saya nak tunduk dengan kesakitan. Dalam gelap ni, kita tak nampak orang ni. Ada satu senjata, saya rasa hulu tentera tu, hulu senjata dia tu, dia pukul dekat kepala. Memang itulah kali pertama saya rasa kena pukul kat kepala. Sebelum ni saya bergaduh pun orang tak berani pukul kepala kan. Itulah kali pertama saya kena pukul kat kepala. Buk. Saya pun jerit Allah Akbar, saya tunduk, dia sepak lagi sekali. Saya pun terus dah baring. Saya tahu, saya duduk kat sana memang saya akan jadi punching bag. Dia sekali dekat kontena yang sepanjang 40 kaki tu, dia buka pintu kat sana. Bila dia buka pintu kat sana tuan-tuan, saya nampak cahaya. Tadi gelap terus. Saya nampak cahaya, saya nampak satu set dia orang tengah pukul orang lain kat sana. Tapi saya tak nampak siapa dia pukul. Saya terus ambil selipar saya, sebab saya dah terpisah dengan selipar saya ambil selipar saya terus lari kat cahaya tu. Saya sampai dekat cahaya tu, baru saya nampak orang-orang yang kena tangkap pada pagi tu sampai ke saya ni, dah tunggu kat situ. Jadi ahli tahanan lain semua dah tunggu kat dalam tu. Lepas tu perempuan tu kata, awak datang sini. Saya masa tu bila dah campak dekat situ, saya tak tahu saya nak pergi mana. Lepas tu saya tengok siapa ni, diorang ni. Sebab 400 orang tuan-tuan. 400 orang saya tak kenal semua orang. Jadi dia kata, you kan, mari sini dia kata. Saya pun tengok, mungkin ni geng-geng semut flotilla. Saya pergi. Lepas tu barulah rakyat Malaysia ada 7 orang dekat sana. Dia orang sambut saya, Dr. Jihan. Dia kata, masa tu saya tak pakai baju lagi. Saya pun cakap, dia pukul kat sini sakit, kat sini sakit. Lepas tu kepala lah sakit. Lepas tu dia kata, teruk tak? Sebab doktor dia nak tengok tahu saya ada tulang patah ke, ada benda-benda yang serius lah, pendarahan. Saya kata tak ada. Saya tengok, saya buka baju saya tengok dekat sini tempat yang dia pukul tu kan, kulit saya semua melecet. Artinya dia pukul dengan glove yang macam glove tentera tu. Dia bagi tu, saya tengok kulit saya melecet. Aku yang gelap ni pun, kulit kebal macam biawak ni pun dah terasa. Lepas tu saya dah rasa macam, saya tak dapat nak gambarkan macam mana perasaan kena pukul, tuan-tuan. Sebab kalau kita gaduh dengan orang, one by one, kita akan rasa macam puas hati, kita kalah atau menang. Tapi kalau dekat dalam gelap, kena pukul, lepas tu dia campak, kita tak tahu, kita akan termenung. Siapa dia pukul kita? Apa sebab orang pukul aku? Perasaan malu pula tuan-tuan, depan perempuan. Kena pukul seorang-seorang. Lepas tu saya masuk kat dalam, saya sapa dengan kawan-kawan Malaysia saya terus makan roti, tidur. Sebab dari pagi tak makan apa-apa. Lepas tu 3 hari makan minum, toilet, kalau boleh jangan pergilah. Selama saya duduk dalam penjara kapal tu, saya tak pergi membuang lah. Pergi hanya buang air kecil je. Sebab kita hanya makan roti. Jadi 5 hari duduk atas, 3 hari duduk atas kapal tu, 3 hari tak buang air besar. Sebab dia tak sediakan apa-apa, hanya ada tandas je. Dari 5 biji tandas, hanya 1 tandas boleh pakai, yang boleh buka dan boleh pancut dekat situ.
dan 200 orang kongsi, 188 orang kongsi. So dalam 188 orang, ada beberapa orang kena tembak dekat kaki sampai buku lali diorang retak, tulang rusuk patah. Yang paling saya takut sekali, malam kedua diorang dah tangkap orang tu pukul 1:30 ke 2:30 pagi. Orang pikul Mamat ni, tulang belikat ni terkeluar daripada kulit. Macam mana dia pukul saya tak tahu. Lepas tu saya tanya dia, kau melawan ke? Dia kata tak, saya tak lawan, tapi lepas pukul sini, dia pukul sini, dia pukul sini, pukul sini. Macam dia orang dah marah. Pukul 2 pagi. So, orang yang kena tangkap malam-malam dengan tentera Zionis ni, dia bantai kau-kau. Sebab dia orang macam menyusahkan tu. Tak bagi kerjasama ke. Macam kapal Harok. Siapa kenal Harok kan? Kapal Harok tu, kapten dia buat planning baik ni. Kapten dia cakap, kita adalah kapal terakhir yang akan ditangkap. So, kita cuba alih arah ke Mesir. Jadi tak nampaklah macam kita nak ke Gaza. Gaza dengan Mesir sebelah-sebelah je tuan-tuan. Jadi semasa diorang menuju ke Mesir tu, barulah dia kena tangkap dan dia punya drone, RM18,000 punya drone, dia korbankan hanya untuk dapatkan footage macam mana tentera Zionis kena tangkap datang tengah-tengah laut. So itu satu pengorbanan yang besar daripada brother Harok atau Haris tu lah, pasal drone dia korban. Saya rasa tak semua orang ada jiwa macam tu, nak korbankan drone dia RM14,000 campur X RM3,000. So itu sajalah sebab dah masuk waktu kita nak cerita semua. So semasa saya sampai dekat dalam penjara tu, itu yang berlaku. Kita orang dikawal rapi, kita orang tak diberi pergerakan yang bebas. Tidur pun sendak kongsi-kongsi. Saya tidur dulu, awak jaga. Lepas tu awak jaga, saya tidur, kongsi-kongsi. Sebab kita ada 2 wanita yang Malaysia yang kita kena jaga. So kita tak nak bagi Mak Saleh ni datang rapat-rapat tidur dengan dia orang. So kita jaga, sebab dia orang ni cukup jaga aurat, Dr. Naufal dan Dr. Jihan. So satu kapal saya Malaysia ada 8 orang. So 8 orang ni kita orang sembang hari-hari, kita sembang hanya, dan waktu solat kita solat. Dan itu adalah kali pertama saya solat tanpa ambil wuduk dan hanya mengharapkan kiblat tu jam betul je. Sebab kita tak ada jam, tak ada handphone semua dah buang laut. Yang ada dengan kita baju dan juga diri kita. So sampailah satu hari tu kita dengar order-order, kita akan sampai ke Cyprus, kita akan dibebaskan dekat Cyprus. Semua orang happy sebab Cyprus ni negara lain. Tetapi malangnya kita tengok 3 hari kita berlayar tengah-tengah laut, hari keempat kita diarahkan untuk berkumpul dan sujud. Dia pasang lagu kebangsaan negara dia, Ativa, lagu kebangsaan dia semasa kita sujud, dan dia orang bagi pasport, kita dikutip oleh immigration. Itulah bila kalau kalian tengok dekat dalam TikTok ke mana-mana media sosial yang dia orang suruh kita sujud, yang dia pukul tu, itu adalah betul. Dekat darat cerita dia lain pula. Saya rasa tak sempat saya nak cerita pasal dekat darat. Nanti kita PM tepi je, atau kalau ada kesempatan lain kita ceritalah. Sebab saya pun tengah sibuk dengan urusan nak naik kapal, dengan apa yang boleh saya bantu, saya bantu. Ada orang minta tulis buku, saya bukan nak menjual sangat, saya bagi tahu lagi dengan Razman. Saya bagi sharing ni, saya tak mengharapkan apa-apa bayaran, cuma saya nak share saja. Saya pergi ni bukan dapat populariti, bukan pasal duit, lagi tak. Saya banyak guna duit saya lagi banyak. Saya tak dapat duit. Bila orang kecam tu semua, saya tak risau sangat. Saya tak langsung tak loot dekat diri saya kalis. Tapi benda yang paling berat bila beberapa makcik dan pakcik-pakcik ni, saya duduk makan dekat satu kedai tu, dia cakap, terima kasih . Saya kata, terima kasih untuk apa bang? Terima kasih sebab wakilkan saya sebab saya tak dapat pergi, kau dapat pergi. Terima kasih wakil. Berat bang bila orang cakap, terima kasih wakilkan saya. Sebab saya pergi pun kerana saya punya keputusan, saya yang nak pergi. Memang isteri saya tak bagi, mak saya tak bagi. Tapi saya kata ini once in a lifetime. Saya berjaya sampai ke Palestin. Saya berjaya sujud dekat tempat lahirnya Imam Syafi'i itu. Dan juga saya masuk ke dalam penjara, saya share apa yang berlaku kat dalam penjara tu. So dalam penjara punya cerita, saya tak sempat nak cerita sekarang sebab kita dah masuk waktu asar. So terima kasih benda tazkiyah. Isyak masuk waktu isyak dah. So saya pula hari ni, saya tahu kalau hari tu dekat Al-Ikhwan tu, saya masuk waktu je, saya terus nak stop, dia orang tak bagi. Dia kata habiskan cerita sampai pukul 9 tu. Tapi saya karya sini,
Saya dah biasa dengan orang sini. Jadi masuk waktu tu kita kena stop. Okey, yang lain yang baik pada Allah, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya dan kelemahan saya dan syaitan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang ni yang kena tangkap tu lah. Yang tu suasana dekat dalam kapal masa kita orang kena makan. So saya seorang je yang Islam. So banyak hari-hari saya cerita pasal agama Islam ni. Sebab diorang Eropah ni Islamofobia. Diorang takut dengan orang Islam. Jadi saya lambat sikit nak berkawan dengan diorang. Ni kesan kenegari Yang tangan tu kesan kenegari. Selepas seminggu. Kesan kenegari. Tangan saya yang hitam tu, yang cerah tu tangan Musa sahabat saya. Yang tu adalah sebelah ni gambar macam mana kita dilayan, kita diarahkan untuk sujud dekat penjara, dekat pelabuhan sebelum dibawa ke immigration. So dekat immigration tu kita disabit kesalahan memasuki perairan Israel dan juga perairan ketenteraan tanpa sebab, dengan haram lah. Jadi itu je kesalahan dia. So dia kata nak sign ke? Saya kata saya tak nak sign, I want to see my lawyer. Ini sekarang buat pengetahuan tuan, sebenarnya saya selepas cerita benda ni dekat Istanbul pasal kejahilan tentera Zionis, saya keesokannya telah dilabel sebagai pengganas dan saya tak boleh masuk Israel selama 100 tahun. So dia dah labelkan saya sebagai pengganas yang dibebaskan. Muka saya masuk dalam paper media Israel. Saya minta kesahihan tu, memang betul. Sebab saya keluarkan perkataan tu lah. Yang ni tuan-tuan. I forget one more thing. This is just for the humanitarian. You imagine what happened to the Gaza. Thank you. We don't have any internet connected to the world. We will see what happens, what is going on after this. Thank you. How much? Malaysia. Malaysia, it is. I agree. So tindakan berani saya tu, saya cakap je apa yang berlaku. 35 orang tulang rusuk patah semua. Terus saya dilabel sebagai pengganas. Terus saya tak boleh tak boleh masuk dalam Israel. Tapi kita bukan, pasport kita pun tak boleh pergi Israel. Sebenarnya saya pergi ke Palestin hari tu. Dia orang je claim Israel. So sebagai orang Islam, saya minta tolong, bukan minta tolong lah. Kita sebagai orang Islam, kita terus bercerita tentang Palestin ni. Jangan kita duduk sibuk dengan kita punya dunia dan kehidupan. Kita ada tanggungjawab sebagai orang Islam mempertahankan bumi Baitul Maqdis, sebab mereka sebenarnya nak rebut Baitul Maqdis tuan-tuan. Mereka sedang menjemput Dajjal. Tapi benda tu saya tak boleh nak cerita kat sini. Benda tu memerlukan tauliah daripada Jabatan Agama Islam. Dan banyak lagi perkara-perkara yang ajaib saya jumpa, karamah-karamah daripada bumi Palestin sendiri yang saya rasa boleh saya share nanti kalau jumpa kat luar ke apa. By the way, saya hari ni ada buat doa selamat. Saya ada makan-makan sikit. Lepas habis tu insya-Allah yang baik saya usahakan, yang buruk daripada diri saya dan syaitan. Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum.